Korang yang mana nampak video ni, ingat pesanan aku. Kalau cermin kereta kena batu Hai, Assalamualaikum. Bagi hari ni kita ada satu bios NCP 150. Crack dia panjang. Okey lah ni, janganlah panjang sangat kita tukar je lah cermin. The point dia kena batu kat sini. Dia kalau pecah dekat kawasan penjuru, dia akan jadi long crack Kalau dia pecah kat tengah, dia akan jadi bulat je. Nampak? Ini dia berjalan naik atas. Air hujan pun dah batuk ni, nampak dah batuk kan. So aku nak jalan kerja dulu, nanti dah siap kita tengok macam mana. Pagi. Gatal tangan ni, dah lama tak main longkrak A few moments later. Kau Ustaz tengok aku dah tadi, kau nak curi ilmu aku kan. Kiwak punya budak. Ingat, jangan toceng. Tahu? Tengok, okey tak? Ipai keret? Baik lah. Mantap. Yalah. Settle. Alhamdulillah. Dan owner tak ada cover cermin kan. Dapat bantu dia pun dah seronok ni pun dah sebulan ni crack dia sebenarnya ni. Air hujan dah masuk ni. Gigih nak keluarkan air dia. Air kat dalam crack tu. So korang yang mana nampak video ni, ingat pesanan aku. Kalau cermin kereta kena batu dekat kawasan penjuru, dia akan jadi long crack. Bila kena, cepat-cepat kena repair. Kalau kita sibuk pergi kerja, kau carilah selotip, masking tape ke apa ke, selotip dulu untuk mengelakkan air hujan masuk kat dalam. Bila air hujan masuk kat dalam, bila repair, result dia tak berapa cantik, dia akan jadi biji angin akan masuk. Sebab bila cermin kereta ni dia pecah, air hujan tu dia akan masuk dalam. So kena batu, kalau kita sibuk, ambil masking tape, tape dulu daripada luar. Cantik. Settle dah berjauh lah. Mana ada kilat-kilat. Untung mana. Bagi.